Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Cik Ya. Kali ini Cik Ya ingin kongsi cara isi permohonan murid tahun 1 melalui website idmi.moi.gov.my. So, kepada sesiapa yang ingin membuat permohonan kemasukan tahun 1, boleh tengok video ini sehingga selesai. Tetapi sebelum tu boleh subscribe channel Cik Ya sebagai sokongan. Okey, mula-mula kita perlu buka dulu Google dekat telefon kita ataupun dekat laptop kita. Kemudian kita perlu buat carian MOE IDMI ataupun kita boleh je type idmi.moi.gov.my. Lepas tu kita klik dekat sini. Seterusnya kita akan dibawa ke paparan utama sistem pengurusan identiti IDMI ni. Dekat sini, jika kita belum buat pendaftaran, kita perlu buat pendaftaran dahulu. Okey, boleh rujuk video Cik Ya yang ni untuk membuat pendaftaran baru pengguna IDMI. Untuk yang dah buat pendaftaran, kita bolehlah terus daftar masuk. Dekat sini, kita perlu masukkan kad pengenalan kita. Kemudian, kita klik dekat bahagian daftar masuk. Dekat sini kita perlu pastikan kata kunci keselamatan yang dipaparkan adalah kata kunci keselamatan kita. Jika dah betul, kita tik pada bahagian kotak kecil ni. Seterusnya kita perlu masukkan kata laluan kita dekat bahagian sini. Kemudian kita klik pada bahagian daftar masuk. Seterusnya kita akan dibawa ke paparan utama sistem IDMI kita ini. Dekat sini untuk kita kemaskini maklumat kita, kita perlu klik pada bahagian aplikasi ini. Dekat sini kita perlu klik pada bahagian pengurusan awam. Seterusnya kita dibawa ke paparan dashboard ini. Dekat sini kita perlu klik pada pengurusan profil ini. So, keluar paparan macam ni. Dekat sini kita perlu kemaskini ke semua 4 bahagian maklumat ini. Maklumat peribadi, maklumat alamat, maklumat pasangan dan maklumat anak jagaan. Okey, kita pergi ke maklumat peribadi dahulu. Kita klik dekat sini, maklumat peribadi. So, dekat bahagian ini akan keluar semua maklumat peribadi kita. Jadi, kita perlu kemaskini maklumat kita yang belum kita kemaskini. Terutamanya maklumat yang ada tanda star ini. Contohnya bahagian pekerjaan ini. Jika kita tidak bekerja, kita boleh isi tidak bekerja dan seterusnya kita klik simpan. Tetapi jika kita bekerja, kita kena isi semua maklumat yang diminta. Seterusnya jika bekerja, kita klik pada kotak kecil ini. Yang ini paling penting ya, sekiranya maklumat pendapatan tidak diisi, anak jagaan tuan-puan tidak akan diambil kira dalam senarai penerima bantuan walaupun layak. Sekiranya semua maklumat dah dikemaskini, kita klik pada bahagian simpan. Seterusnya akan keluar paparan macam ini. Ini menunjukkan kita dah berjaya kemaskini maklumat profil kita. Okey, seterusnya kita kemaskini bahagian maklumat alamat pula. Kita klik pada bahagian ini. Dekat sini kita kena isi semua maklumat alamat kita. Sekiranya dah isi semua maklumat, kita klik pada kotak kecil ni jika alamat surat menyurat kita berbeza dari alamat tetap. Lepas semua dah isi, kita klik pada simpan. Seterusnya akan keluar paparan macam ni menyatakan kita dah berjaya kemaskini maklumat alamat kita. Seterusnya kita perlu kemaskini maklumat pasangan pula. Kita klik dekat sini. Jika pasangan kita dah daftar IDMI, jadi bahagian maklumat pasangan kita dah ada dalam sistem. Tapi jika pasangan kita belum daftar lagi IDMI, maka maklumat pasangan dekat sini tak ada. Jadi kita perlu klik
dekat bahagian tambah pasangan untuk kita isi maklumat pasangan kita. Dan dekat sini untuk jenis pengenalan ni, kita klik pada bahagian kad pengenalan. Selepas tu, kita perlu masukkan nombor kad pengenalan pasangan kita dekat sini. Seterusnya, kita masukkan nama pasangan kita dekat sini. Kemudian, kita klik cari. Seterusnya, keluar paparan pasangan kita dekat bawah ni. Dekat sini, kita perlu kemaskini tarikh perkahwinan kita. Kemudian, kita klik simpan. Seterusnya, akan keluar paparan macam ni menyatakan kita dah berjaya kemaskini maklumat pasangan kita. Seterusnya, kita isi maklumat bahagian terakhir iaitu maklumat anak jagaan. So, kita klik dekat sini. Dekat bahagian ni, untuk IDMI Cik Ya ni, dah ada maklumat anak pertama Cik Ya yang diisi oleh pasangan Cik Ya dalam sistem IDMI dia. So, Cik Ya akan tunjukkan untuk tambah maklumat anak kedua Cik Ya dalam sistem IDMI Cik Ya. Jadi, kita klik pada tambah anak jagaan. Kemudian, dekat sini, untuk jenis pengenalan, kita pilih kad pengenalan. Seterusnya, dekat bawah ni, kita perlu masukkan nombor kad pengenalan anak kita. Seterusnya, kita perlu isi nama anak kita dekat sini. Kemudian, kita klik pada bahagian cari. Seterusnya, keluar maklumat profil anak jagaan kita dekat sini. Apa yang perlu kita buat ialah kita perlu kemaskini kesemua maklumat bahagian ini. Contohnya bahagian profil ni, kita perlu kemaskini bahagian maklumat negeri kelahiran, hubungan dengan anak jagaan dan juga bahasa pertuturan di rumah. Bila semua dah diisi, kita klik pada bahagian simpan. Seterusnya, kita dah pun berjaya kemaskini maklumat profil anak jagaan kita. Kemudian, kita perlu kemaskini kesemua maklumat yang diminta dekat sini. Seterusnya, lepas dah semua maklumat kita dah kemaskini, kita klik pada bahagian pengesahan dekat sini. Kemudian dekat sini, kita perlu tik pada kotak kecil ni sebagai pengesahan bahawa kita telah mengemukakan maklumat yang betul. Lepas tu, kita klik pada bahagian hantar. So, kita dah pun berjaya kemaskini kesemua maklumat dalam sistem pengurusan IDMI ni. Seterusnya, kita dah boleh membuat permohonan pendaftaran tahun 1. So, kita klik dekat permohonan kemasukan. Lepas tu, kita klik dekat pendaftaran tahun 1 2025. Seterusnya, dekat paparan ini dah ada nama anak kita yang layak untuk memohon kemasukan darjah 1. So, status dia masih lagi belum memohon. Okey, untuk memohon, kita klik dekat mohon ini. Lepas tu, dekat sini kita perlu semak butiran maklumat. Sila pastikan maklumat yang dipaparkan adalah betul. Jika dah betul, kita klik seterusnya. Lepas tu, keluar paparan pemilihan sekolah ini. Dekat sini, sila pastikan nama dan nombor IC anak kita dah betul dan pastikan daerah, poskod dan taman ataupun kawasan adalah betul. Ini bertujuan untuk penempatan anak kita di sekolah berhampiran dengan kawasan kita. Sekiranya keluar macam ni, tiada cadangan pemilihan sekolah macam ni, kita tik je kotak kecil ni untuk membolehkan kita membuat pemilihan sekolah mengikut alamat sendiri. Seterusnya, keluar paparan macam ni. Dekat sini, kita perlu klik pada pemilihan negeri ini. So, dekat sini kita perlu pilih negeri kita tinggal. Seterusnya, keluar PPD ini. Dekat sini kita perlu pilih PPD berhampiran dengan tempat tinggal kita. Lepas tu, keluar pilihan pertama dan pilihan kedua ini. Dekat sini kita perlu pilih sekolah yang kita nak tempatkan anak kita. So, kita boleh buat pilihan untuk pilihan pertama dan juga pilihan kedua. Jangan lupa masukkan jarak antara rumah dan sekolah. Bila dah siap isi, kita klik seterusnya. Okey, ini adalah bahagian terakhir. Dekat sini kita perlu buat perakuan. Kita perlu tik pada kotak kecil ini sebagai tanda bahawa kita telah kemukakan maklumat yang betul dan tepat. Lepas tu, kita klik pada hantar.
Seterusnya keluar paparan macam ni. Ini memberitahu bahawa permohonan kita telah pun berjaya dihantar. Ini bermaksud kita dah pun berjaya membuat pendaftaran tahun 1. Sila pastikan status dekat sini berjaya dihantar. So, tugas kita seterusnya adalah sila cetak borang permohonan 2 salinan dan hantar bersama dokumen berkaitan ke sekolah pilihan pertama sahaja dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan dihantar bagi tujuan verifikasi. So, kita klik pada cetak ini dan keluar paparan macam ni. Dekat sini kita cetak borang permohonan dan borang pemeriksaan kesihatan ini. Dan kita perlu serahkan semua dokumen yang diminta ke sekolah yang menjadi pilihan pertama kita tadi. Itu sahaja.